Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ikin, examiner di Brainwork. Dalam episod lepas, iaitu episod riset, kita dah kukuhkan konsep asas dalam bab 2, merangkumi faktor, gandaan, nombor perdana, faktor perdana, GSTK dan juga FSTP. Dalam episod skor pula, kita dah tackle semua soalan dari peringkat mudah hinggalah peringkat susah mengikut kepada konsep asas yang kita telah pelajari. Dalam episod kali ini iaitu Boss Fight Edition, kita akan tackle pula soalan yang mempunyai masalah dan juga syarat tertentu. Tapi student, sebelum tu pastikan awak dah download dulu modul yang kita sediakan di bahagian description. Jom kita mulakan. Baiklah student, kita pergi dulu pada soalan yang pertama. Soalan pertama menyatakan bahawa sebuah sekolah mempunyai 84 buah buku latihan, 126 batang pen dan juga 210 batang pensel. Semua barang ni hendak dibahagikan kepada beberapa kumpulan tanpa baki. So kalau nampak dibahagikan tanpa baki, ini sebenarnya konsep FSTB. So dekat sini dia ada tambah satu lagi instruction, bilangan kumpulan tidak melebihi 30. So, kita kena take note, kumpulan yang kita nak buat tu nanti tak lebih daripada 30 kumpulan. So, step pertama, kita tengok dulu soalan A. Berapa bilangan kumpulan maksimum yang boleh disediakan? Hati-hati, ada syarat tidak lebih daripada 30. Jadi, step pertama, kita akan buat FSTB dulu bagi ketiga-tiga nombor iaitu 84, 126 dan juga 210. Dan saya menggunakan kaedah pemfaktoran perdana bahagian pembahagian. So, saya bahagikan dengan nombor perdana. Okay, dan saya akan menghasilkan FSTB iaitu 2 darab dengan 3 darab dengan 7. So, final FSTB bagi nombor-nombor ini adalah 42. Tetapi, syaratnya adalah tidak lebih daripada 30. 42 yang kita dapati adalah lebih daripada 30. So, apa yang kita kena buat? Kita kena cari faktor bagi 42. Faktor bagi FSTB merupakan faktor sepunya bagi nombor-nombor yang tersenarai itu juga. Jadi, apa berlaku? Kita cari faktor 42. Kita senaraikan faktor 42 iaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan juga 42. Dan 42 ni kita tak boleh terima sebab syaratnya tidak melebihi 30. So, apa yang kita boleh terima? Paling besar pun kita boleh ambil 21. Maka, 21 kumpulan dapat dibentuk menggunakan nombor-nombor tersebut. Bagi soalan B pula, berapakah bilangan buku latihan, pen dan pensel bagi setiap kumpulan? So, kita dah tahu dah, kita akan menghasilkan 21 kumpulan. Jadi, untuk bilangan buku latihan, kita akan ambil 84 buku latihan, bahagikan dengan 21 kumpulan, kita akan menghasilkan 4 buah buku. Jadi, maksudnya, satu kumpulan akan mendapat 4 buah buku. Bilangan pen 126 bahagi dengan 21 kumpulan, satu kumpulan akan dapat 6 batang pen. Bilangan pensel 210 bahagi dengan 21 kumpulan, satu kumpulan akan dapat 10 batang pensel. Jadi kita buat kesimpulan, maka satu kumpulan akan memperolehi 4 buah buku latihan, 6 batang pen dan juga 10 batang pensel. Ini adalah cara untuk jawab soalan yang pertama. Baiklah student, kita tengok pada situasi yang seterusnya iaitu soalan yang kedua. 3 buah van bertolak dari sebuah pusat aktiviti mengikut jadual berikut. Van A bertolak setiap 12 minit, van B bertolak setiap 18 minit, van C bertolak setiap 30 minit. Ketiga-tiga van bertolak serentak pada pukul 8.20 pagi. Operasi pusat aktiviti tamat pada pukul 1 petang. Jadi, kalau kita tengok pada soalan ni sebenarnya dia melibatkan situasi yang berulang. Okey, setiap minit, 12 minit, 18 minit, 30 minit diulang sehinggalah ketiga-tiga van ni bertemu pada minit yang serentak. Jadi, apa berlaku? Ini adalah konsep GSTK. So, untuk GSTK, bagi soalan A, selepas berapa minit ketiga-tiga van itu bertolak serentak semula. Jadi, kita perlu cari GSTK bagi ketiga-tiga nombor itu iaitu 12, 18 dan 30. Dan saya menggunakan konsep pemfaktoran perdana iaitu kaedah pembahagian. Jadi, 12, 18 dengan 30, saya bahagikan dengan nombor perdana sehinggalah bakinya adalah 1. Jadi, apa berlaku? GSTK yang saya dapat adalah 2 darab dengan 3, darab dengan 2, darab 3, darab 5. Final awak akan dapat 150 minit. Maka, setiap 150 minit, van-van itu akan bertolak secara serentak.
Bagi soalan B, pada pukul berapa ketiga-tiga van bertolak serentak semula untuk kali yang pertama? Kalau kita tengok, pada kali pertama 8.20 pagi. Itu adalah pertama kali ketiga-tiga van tu bergerak serentak. Jadi dia nak tengok kali pertama yang diulang. Maksudnya kali kedua van tersebut bertemu. Jadi apa berlaku? 8.20 pagi kita tambahkan dengan 180 minit yang kita jumpa daripada GSTK tadi. Kemudian kita tengok ini dalam bentuk minit dan dah lebih pun daripada 60 minit. So, kita tukarkan dulu kepada bentuk jam, iaitu 180 minit bahagi dengan 60. So, kita akan dapat 3 jam. Jadi, 8.20 pagi kita tambahkan dengan 3 jam, final kita akan dapat 11.20 pagi. Maknanya, untuk seterusnya, van tersebut akan bergerak serentak pada jam 11.20 pagi. Bagi soalan C pula, sebelum operasi tamat, berapa kali van itu bertolak serentak termasuk pelepasan pada pukul 8.20 pagi? So, kalau dia kata termasuk pelepasan pada pukul 8.20 pagi, itu dikategorikan sebagai kali pertama. Jadi, kali pertama dia gerak serentak adalah pada 8.20 pagi. Kali kedua kita dah kira dalam bahagian soalan B iaitu 11.20 pagi. Untuk kali ketiga, kita cuba dulu. 11.20 pagi ditambahkan dengan 3 jam akan menghasilkan 2.20 petang. Tapi syaratnya tidak melebihi 1 petang. Jadi apa berlaku? Bahagian ketiga ni kita tidak terima. So, kalau kita tengok hanya ada 2 kali sahaja van-van tersebut bertolak secara serentak daripada pukul 8.20 pagi sehinggalah sebelum operasi tamat iaitu pada 1 petang. Jadi ini adalah cara untuk jawab soalan bagi soalan GSTK yang ada syarat. Seterusnya pelajar, kita pergi pada soalan yang seterusnya iaitu soalan ketiga dan ini adalah soalan kombinasi antara FSTB dengan GSTK. So, awak kena hati-hati masa nak jawab soalan ni. So, sebuah pusat tuition menyediakan 60 buah buku nota, 84 batang pen dan 108 batang pensel. Semua barang hendak dibahagi kepada sebanyak mungkin kumpulan pelajar tanpa baki. So, dekat bahagian sini awak kena hati-hati, sini adalah bahagian FSTB. Seterusnya, 3 aktiviti pula berlangsung ikut jadual berikut. Aktiviti matematik bermula setiap 15 minit, sains pula bermula setiap 20 minit dan bahasa bermula setiap 30 minit. Ketiga-tiga aktiviti bermula serentak pada 8.15 pagi. So, di sini awak kena hati-hati ada kaitan dengan GSTK. Setiap kali ketiga-tiga aktiviti bermula serentak, hanya 4 kumpulan sahaja boleh masuk ke aktiviti tersebut. Kemasukan kumpulan ditutup pada pukul 10 pagi. So, awak kena hati-hatilah dengan syarat-syarat yang ditetapkan. So, kita tengok pada soalan A, berapa bilangan kumpulan maksimum boleh dibentuk? So, untuk soalan ni dia melebih merangkumi kepada FSTB. So, saya guna pemfaktoran perdana dan menggunakan kaedah pembahagian. Ini adalah bahagian kaedah pembahagian pemfaktoran perdana. So, saya akan dapat FSTB 2/2/3 sama dengan 12. Maksudnya, 12 kumpulan hanya dapat dibentuk pada satu-satu masa. Bagi soalan B, berapa bilangan buku nota, pen dan pensel yang diterima oleh setiap kumpulan? Kita tahu kita telah bentuk 12 kumpulan bagi mengagihkan ketiga-tiga barang tersebut. Jadi, buku nota, 60 buku nota dibahagikan dengan 12 kumpulan, satu kumpulan akan dapat 5 buah buku. Bagi pen pula, 84 bahagi 12, awak akan dapat 7 batang pen bagi satu kumpulan. Pensel pula 108 bahagi dengan 12, awak akan dapat 9 batang pensel bagi satu kumpulan. So, selesai bahagian A dan bahagian B. Kita tengok bahagian C. Berapa pula bilangan kumpulan yang sempat masuk sebelum kemasukan ditutup? So, kita identify kemasukan akan tutup pada pukul 10 pagi. Dan satu kemasukan akan melibatkan 4 kumpulan. Jadi, kita tengok berapa kali dia berlaku serentak dan berapa banyak kumpulan boleh masuk. So, dekat bahagian sini, ini adalah bahagian GSTK. So, apa yang you kena buat? Kita akan buat pemfaktoran perdana menggunakan kaedah pembahagian. Dan ini adalah tekniknya. Kemudian, kita akan dapat GSTK sama dengan 5, darab 2, darab 2, darab 3 dan final kita akan dapat 60 minit. So, setiap 60 minit akan berlaku aktiviti tu berlaku secara serentak. So, ni adalah dalam minit. So, kita bahagi 60 untuk dapatkan konteks jam. So, 1 jam, setiap 1 jam aktiviti itu akan berlaku secara serentak. Tapi, awak kena hati-hati soalan minta berapa bilangan kumpulan yang sempat masuk. So, kita masih tak selesai lagi. So, first,
Untuk yang pertama kali serentak berlaku adalah pada 8.15 pagi. Ini adalah kumpulan yang pertama, iaitu ada 4 kumpulan yang terlibat. Untuk yang seterusnya berlaku serentak, 8.15 pagi kita tambahkan dengan 1 jam, iaitu 9.15 pagi. So, pada 9.15 pagi, ada 4 lagi kumpulan yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Untuk kali yang ketiga berlaku serentak, dia berlaku pada 10.15 pagi. Tapi 10.15 pagi kita tak ambil dia sebagai berlaku serentak sebab aktiviti tersebut akan tamat pada pukul 10 pagi. So, apa berlaku? 4 tambah 4 akan dapat 8 kumpulan. Jadi, hanya 8 kumpulan sahaja yang layak menyertai aktiviti tersebut secara serentak. Seterusnya, kita pergi pula pada soalan D. Berapa bilangan kumpulan yang tidak sempat masuk? So, kita tahu total kumpulan kita adalah 12 kumpulan. Yang berjaya masuk 8 kumpulan. So, untuk cari baki yang tak berjaya, kita perlu ambil total tolak dengan berjaya. So, 12 tolak 8 kita akan dapat 4 kumpulan. So, hanya 4 kumpulan sahaja yang tidak sempat masuk ke tiga-tiga aktiviti tersebut. So, ini adalah cara untuk awak jawab soalan gabungan. Baiklah student, kita recap balik apa yang kita belajar hari ini. Dalam episod Boss Fight Edition ni, kita dah belajar teknik jawab soalan dari segi menentukan FSTB dan juga GSTK, termasuklah bagi situasi yang ada penyelesaian masalah yang sangat-sangat susah dan melibatkan syarat yang tertentu. Kalau awak dah berjaya capai sehingga tahap ni, dah faham semua konsep yang kita pelajari, maksudnya awak dah selesai pun bab 2 tingkatan 1 merangkumi faktor dan gandaan. Tapi kalau masih ada keliru lagi, awak boleh pergi dulu ke video episod reset dan juga episod score untuk kukuhkan asas awak. Dalam episod seterusnya, kita akan pelajari pula bab 3 tingkatan 1 merangkumi kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan juga punca kuasa 3. Jadi, kita jumpa episod seterusnya. Bye!